Kemunculan Amirah Osman bersama Puan Azizah Abdul Ghani dalam sebuah video promosi memperlihatkan keakraban apabila Amirah dengan mesra memanggil beliau sebagai ibu mencetuskan reaksi positif netizen yang menyifatkan hubungan mereka ibarat menantu dan ibu mertua yang serasi. Aksi mesra dan natural itu seolah-olah memberi bayangan hubungan yang lebih daripada sekadar rakan sekerja. Tambahan pula, mereka berdua dilihat kerap meluangkan masa bersama dalam beberapa acara termasuk majlis ilmu dan juga perjumpaan keluarga. Ruangan komen dipenuhi pelbagai reaksi yang menyokong serta merestui gandingan mereka. Ada yang bergurau menyifatkan panggilan ibu itu sebagai hint jelas bahawa hubungan antara Amirah dan Fatah bakal melangkah ke fasa lebih serius. Malah, ramai juga yang mendoakan agar Amirah dan Fatah benar-benar disatukan sebagai pasangan suami isteri. Ini kerana keserasian yang ditunjukkan dalam pelbagai video serta interaksi yang tulus antara Amirah dan ibu Fatah. Tambah mencuat hati, Azizah dilaporkan turut melawat Amirah ketika penyanyi itu dimasukkan ke hospital akibat keracunan makanan baru-baru ini. Azizah hadir bersama jambangan bunga memperlihatkan kasih sayang seorang ibu walaupun secara rasmi hubungan itu masih belum terjalin. Terdahulu, hubungan antara Fatah dan Amirah mula menjadi perhatian sejak akhir tahun lalu apabila mereka kerap muncul bersama dalam video promosi produk. Walaupun sering menafikan hubungan mereka lebih daripada sekadar rakan sekerja, namun keakraban yang terselah di hadapan khalayak menimbulkan pelbagai spekulasi. Setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Apapun, diharapkan urusan Amirah Osman dipermudahkan dan terus berjaya dalam karier yang dibina.